Da da do do ah hey ba 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 psh, ba 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 da tika tika Temu dan santai. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Temu dan Santai Podcast bersama saya Tahira Sirat. We brought to you 4 pillars semestinya: leadership, wellness, wealth and confession. Ruang kita, cerita kita. Episod hari ini sangatlah istimewa, ditaja khas oleh Zaiwar Said untuk pakaian saya dan juga coffee and non-coffee drinks daripada YTTJ. Hari ini juga kita bawakan kepada anda salah seorang selebriti yang sangat istimewa daripada Inotech Entertainment, Inotech Music Group. Yang paling istimewanya selebriti ini tak lain tak bukan, sekejap lagi kita kenalkan dulu co-host kita. Hai Zio. Hai. Bukan saya sekali ke? Bukan, awak bukan selebriti. Oh, saya awak artis. setiap kali episod awak cakap awak selebriti. Bukan ke? Kalau 44 episod saya, insya-Allah termakbul. Amin. Amin. Okey, siapa selebriti kita hari ni? Selebriti kita ada tak lain tak bukan, kita ada Syabil. Yeay, hai Syabil. Dah boleh cakap? Boleh cakap. How are you? Good. Good. Okey, Syabil. Okey, seperti mana yang ramai orang tahu di luar sana, Syabil adalah seorang penyanyi. Ya. Pelakon juga ke? Pernah berlakon satu cerita. So, cerita apa? Cerita tajuk dia Aisyah dekat ada satu aplikasi ni. Apa nama dia? Mana? Digital. Digital. platform. Digital ya, aplikasi digital lah. platform. Okey, so pernah berlakon lah. Which Pernah is berlakon. dah lama ke? Dalam tahun lepas rasanya. Oh, baru lagi. Baru lagi. Okey, Syabil seorang penyanyi genre apa? Dari mana? Cuba cerita sikit, siapa Syabil Zulkifli ni? Okey, hai, Assalamualaikum. Nama saya Syabil Zulkifli. Berumur 25 tahun, masih muda. Masih berjinak-jinak lagi dalam bidang muzik ni. Okey, so kita nak cerita pasal apa dulu ni? Kita nak cerita pasal siapa Syabil Zulkifli sebenarnya. Bagi Siapa orang tahu Syabil? dulu. Okey, saya seorang penyanyi. Saya pernah ada lagu ballad. Okay. Saya pernah juga ada lagu pop EDM. Okay. R&B pun pernah. So basically saya pernah try macam-macam lah. Bukan satu benda je lah saya pernah try. Saya pernah berlakon juga. Mana Pengacara? satu genre yang suka? Okey, sebenarnya I more kepada R&B. R&B. Saya more kepada R&B. You boleh nyanyi R&B? Mestilah, sebab itulah kita orang, dia dah WhatsApp dah sekarang ni. Suruh pakai baju sama, dia kata you ada kriteria untuk jadi dia punya satu lagi ahli kumpulan. I dengar Yes. cerita sekejap lagi you nak perform kan dengan dia. Mesti ya. Okay, tak ada gurau je. Okay, so welcome Syabil. We want you to enjoy this podcast and everything. So hari ni kita nak cerita sikit lah. Di mana sebenarnya I nak kenal seorang Syabil Zulkifli ni. Sebab you kan Gen Z. Ya. Sebenarnya kita orang ni, itulah. Kita orang Gen Z juga. Kita orang Gen Z. Ilusi. Kita sama-sama lah, sama-sama Gen Z. Sama-sama lah Gen Z. Okay. Tapi kami nak tahu macam mana perjalanan seorang Gen Z before you were in a label. Sampailah you masuk ke Inotech Music Group. Betul tak? Okay. So, mesti ada beza, betul tak? Mesti Apa ada. beza dia bila bawa diri sendiri dengan ada tim yang membantu? Okay, so basically dulu waktu tak ada label, kita tak ada, senang cerita tak ada orang yang nak handle kita lah. Kan? Macam saya dulu, saya buat cover. Saya mau tu cover dekat social media, Instagram, TikTok. Okay, lepas tu waktu tu kita macam tak ada resource lah untuk label. Saya pun tak tahu label ni apa. Yelah. Kan? Kerja dia buat apa. So macam kalau kita nak keluar lagu, kita kena ada apa. Betul. Saya pun tak tahu kan. So bila dah ada label ni, baru kita faham, okay, label ni macam kita punya sistem support juga. Dalam kita punya industri yang kita nak cuba masuk ni kan. So dari situ saya mula faham lah. Macam kalau waktu tak ada label, saya jadi macam apa yang saya belajar, macam saya gerak solo, kita tak ada apa orang cakap, Support, kita tak ada idea. Yes. Tak ada Okay. knowledge kita tak ada. Saya tak tahu. Saya kerja saya buat cover lah, tapi saya nak jadi penyanyi. Tapi saya tak tahu macam mana nak mulakan kita punya platform tu, nak dapatkan platform tu kan. So saya gunalah platform, kita guna social media, Instagram. Saya buat cover dulu waktu tu umur 18, 19. Sekarang you 25? Sekarang 25. Oh, jauh dah, 7 lama tahun dah. Lama tujuh tahun dah. Tapi saya menyanyi daripada saya sekolah lagi. Itulah baru nak tanya soalan tu. Baru nak tanya. Sejak bila Nyanyi tu. sejak bila menyanyi, sejak bila timbul minat kata suara aku sedap ni, kena nyanyi. Okay. Dulu waktu sekolah dulu, saya masuk nasyid. Okey. Okey. Saya rasa abang-abang kat belakang ni semua pernah masuk nasyid ni. Pernah masuk. Saya pun. Pernah masuk. Awak pun? Saya pun pernah. Awak memang selebriti kan Saya sebenarnya? memang selebriti dari kecil. Orang je tak kenal. Okay, sambung. So
starting dia, saya rasa majoriti kalau penyanyi kat Malaysia ni, dia orang more kepada starting from nasyid lah sebenarnya. Ya, Setuju? betul tak? betul. Tapi kan ada orang kata kan, kalau penyanyi nasyid je, suara dia mesti dia tend to ikut juga nada-nada ataupun suara nasyid. Tapi you macam mana nak membezakan nasyid dan juga R&B tu? Sebenarnya tak juga. Ya. Sebab saya dulu memang masuk competition nasyid. Tapi ayah saya galakkan saya untuk masuk competition macam competition luar lah. Mana tak ada kena dengan nasyid kan. So dari situ saya dapat macam okay, saya boleh bawa lagu ballad. So saya bukan fokus kat nasyid saja waktu tu. Even DK Barat pun saya pernah. Oh, okay. Cuba sikit. sikit. Ajak kita orang boleh? Sikit. Jangan, dah lama sangat dah. Dah lama sangat tinggal, takut tak jadi. Baru nak buat dia. Okay, semalam actually I ada research about your song. So Okay. ada satu lagu tu sound dia macam sedikit Hindustan. Hindustan. Ada sedikit, do you remember the title? LOVE. Tu lagu tu. Lagu tu macam okay. a bit bila I dengar Hindustan ke, tapi bila keluar lirik lagu Melayu. Lagu tu awak cipta sendiri ke? Itu bukan, dicipta oleh Mas Diwangga. That song is really nice lah to my ear kan. Lain orang kan lain taste Ya, dia betul. kan. Tapi memang sedap suara Kalau you. itu macam itu kita panggil genre pop EDM. Pop EDM. Kau nampak tak aku gagal ni bahagian ni. Pop music ni kita gagal. Kita pun belajar lagi. Sama-sama kan learning sama-sama curve. belajar. Alright. Adakah you pilih genre sekarang ni based on minat semata-mata ataupun you nak ikut halua telinga Gen Z? Sebab Gen Z sekarang ni nak dengar lagu-lagu R&B, You ke? pop. Ya. Oh, you ke? Mana betul. ada nak dengar lagu-lagu lama, cuba letak lagu pop ye dia Tu, pun tak nak kita dengar. punya stylist Kur tu nyanyi lagu lama babe. Lagu Tapi apa? mungkin tak tahulah kan. What do you think? Okay, macam Syabil sendiri, Syabil more kepada ikut generasi sekarang lah. Diorang nak lagu apa. Laju kan. Diorang pun bertukar-tukar and everything. Senang cerita kita tak boleh ego lah. Tak boleh ke? macam rumah maksudnya you tangga. buat terpaksa ke apa? Maksudnya dia bukan. Dia buat pasal ego tau. Adakah you buat tu disebabkan oleh okay, aku kena ikut Gen Z sekarang, baru orang suka aku. Kalau tak, orang tak suka. Tak Macam tu juga. ke? Macam saya kan tak fokus kat satu genre je. Saya macam nak memperluaskan lagi saya punya bakat lah. Tak nak lah macam fokus kat satu genre. Nanti kan kalau kita contoh saya masuk apa-apa event kan, diorang nak saya nyanyi genre lain. Nanti kan saya tak nak, nanti kan saya macam ni saya nak bawa lagu ni. Okay. Saya tak boleh nak bawa lagu ni. Saya tak nak macam tu. Okay, alright. So, let's go deeper about you. Okay. Music ni orang dah tahu dah. Okay. Syabil ni memang penyanyi kan. You are under Inotech. Ya, And betul. of course, definitely you are from satu je lagi kita nak sebut sikit daripada two tone. Yes, betul. Okay, sekarang dia two tone. Sekarang saya nampak one tone. Two. No, you tak. Tu, dah bukan. tu lah ni. Betul lah ni kan. Jaket kita dah sama dah. Dah nampak? Dah Ada sama dah. supporter. Tengok dia kan. Dia nak jual diri dia. Yang mana lagi satu tone tu? Lagi satu tone tu buat masa sekarang ni dia macam ada komitmen dia sendirilah. I see. So sekarang Syabil fokus seorang diri. Ya, betul. Okay, For so now saya memang masing-masing. solo dulu. I see. So baru-baru ni you ada keluarkan satu lagu bertajuk Tawakal. Tawakal. Yeah. Okay, so cakap pasal tawakal. Let's go to that. Okay. Lagu tu dia keluarkan pada bulan puasa Ya, betul. tahun 2026, betul? Ya, betul. So basically that song is about tawakal. Kita tak nak cerita pasal lagu, kita nak cerita pasal ketawakalan you. Okay. Ketawakalan you deep tak kan? Deep sangat ni. Ketawakalan you tu dalam Deep sangat. Kena minum dulu. Okay, Sian berisip dia. kan. Sedap. Oh, lagi. Sedap. Boleh lagi tak? Tahu je tahu. Sedap. Yang tahu-tahu je. Yang tahu je. Oh, YTTJ. Yang tahu je. Yang tahu je. Alright, ketawakalan you dalam career you, sebab kita tahu show business is not always up. Ya. Betul. Dia ada down juga. Betapa you bertawakalnya sebagai seorang penyanyi daripada orang yang start daripada cover sampailah you berada di bawah label sekarang ni. So where do you see yourself in 5 years Okay. In 5 years from now ke apa? from now? From now. Sejujurnya I dah mula nampak rentak dalam I punya career lah. Sebab I dah nampak apa yang I betul-betul nak, apa yang I nak go through, and I nak sustainkan benda tu. I dah nampak benda tu, so I hope so. InsyaAllah, amin. InsyaAllah one day
I akan satu Malaysia akan kenal. Itu Amin, je. amin. InsyaAllah sekarang pun ramai dah kenal. Yeah, actually you quite famous. Ah, Ya ke? Kenal ke? Kenal ke? Of course lah, kenal. You tengoklah follower you berapa ratus Ya, ratus ribu ribu. pula. Kita orang ni seribu tak sampai. Tahnya kita orang ni ayam-ayam je. Tapi you cakap you Apa? dah nampak dah. You dah nampak dah masa Rentak depan you dia. 5 tahun apa semua kan. Tapi you tak takut ke sebab boleh ke saya sebut ni sebab you dah berkahwin. Okay. Okay, so you dah Okay. berkahwin. Yes, So realitinya. realitinya of course kita tahu kalau Gen Z ni kahwin awal dan sebagainya dia akan effect mungkin follower you daripada minat tahu you dah kahwin. dia dah senyum dah tu. Dia akan tak minat. Sebab you know, so what do you think? Adakah you rasa perkahwinan itu mengganggu career you ataupun macam mana? Panas. Oh, Panas. Mana nak minum lagi? Tak apa. Sebenarnya bagi Syabil itu atas masing-masing punya masing-masing punya pendapat lah. Ada setengah orang dia macam tak kisah kau dah kahwin, aku nak dengar lagu kau je. Sebab macam setengah orang dia macam mau kepada minat penyanyi tu sendiri bukan minat lagu tu. Okay. So bagi Syabil susah lah soalan. Dah bini dia pula tengah tengok. Tapi tak mengganggu lah sebab Syabil tahu. Ya. Even sekarang pun banyak juga yang support. Even dah kahwin kan. Banyak juga yang support dari segi social media kan. Ramai je suka sebenarnya Kan? Syabil dengan buat Syabil. Your wife boleh speak Mandarin kan? Ya. Okay, dia memang berbangsa Cina ataupun Dia sebenarnya memang berbangsa Cina sebab dia punya ayah Cina, mak dia Melayu. So kan keturunan kan kita ikut. Ya. Also dalam surat beranak Chinese. Cina. I see. Ya, betul. Macam mana you mengurat ni? Cuba cerita sikit macam mana mengurat bini you ni. Dahsyat ni. Susah nak cerita ni, semua nak dikorek. Okay, first meet kita orang actually depan-depan lah. Face to face. Uish. Okay. Ya. Dan. Okay. Ini kita orang dekat food court, kedai makan. Okay. Kedai makan. And then dia kerja dekat area situ. Okay. Lepas tu waktu Syabil nak beli makan, Syabil beratur tau. Syabil beratur and then ada suara Syabil macam asal lah perempuan ni. Dari tadi ada tau. Dia dekat kedai lain dah ada. Lepas Syabil beratur kat kedai lagi satu dia ada kat belakang kan. Okay. Tapi macam tapi belum tak perasan. Okay. Order makan, lepas tu kita biasa order makan kadang kita pandang belakang kan. Nak tengok siapa kat belakang kan. Okay. Pandang belakang, ada kat sini kan. Okay. Kita daripada first tengok tu dia macam tapi dia pakai mask. Dia pakai mask tapi mata nampak sepet. Syabil suka Chinese look. Chinese look. Yes. Oh, sama-sama. pandai You punya tu pun sama. Okay, lagi. Syabil suka Chinese look. So bila first tengok tu macam uish. Lawa betul. Tapi dia pakai mask lah time tu. Kita tak nampak full tapi kita nampak mata dia sepet kan. Dia ada rasa current tak? Kadang-kadang kalau macam dari mata ke mata jatuh ke hati tu dia ada current. Kan ger. Time tu macam jantung macam Oh my god, so cute. macam tu lah. Okay, lepas tu sejujurnya ada kawan dia seorang kat situ juga. And Syabil minta nombor dia dekat Syabil minta social media dia dekat kawan dia. And then Syabil follow dia and then they follow each other. Kita follow each other macam tu. Was she already aware that you are a Malay? Sebab dia tak kisah pun sebenarnya. Malay ke Chinese ke. Dia memang okey okey je. lah. Dia okey je. Bagus Yelah, lah. sebab so mak dia cute. pun Melayu kan mix sebab sekarang itulah satu Malaysia kan kadang yang ini mix yang ini mix yang Betul. ini kan okey. Betul. So kita deep dive lagi Okey. masuk lagi dalam hidup dia ni sebab orang okey sebenarnya bila I tengok you punya social media you actually show what you want to show je. Okay. You tunjuk apa you nak tunjuk. Yeah. Betul tak? So Betul. kadang-kadang benda-benda yang deep you tak post pun. Okay. You macam banyak post kerja je. So, macam siapa Syabil? Okay, penyanyi. Yeah. Okay, we know that penyanyi. Okay, dia dah kahwin. Alright, wife dia cakap Mandarin. That's it. So we just want to know sebenarnya you punya diri ni how do you portray seorang Syabil? Syabil ni karakter dia macam mana orang dia? Dalam Strict reality? ke? Reality. Firm ke? Sebab kalau dalam kamera tu kita boleh berlakon. Yeah. Kita boleh create karakter tu kan. Tapi as for now, siapa you sebenarnya? Tapi sebenarnya kalau tengok dalam kamera tu macam mana Syabil dia nampak blur ke apa ke, itulah reality sebenarnya. Oh, okay. So you are a blur person? Bila satu introvert lebih kepada introvert. Ya, introvert juga Jadi sebenarnya. tak banyak cakap lah. Tak banyak cakap. Ni macam okey je banyak cakap. Banyak cakap ni aku dengar ni kan. Banyak cakap. Dia tengok Syabil ni macam jenis macam orang yang adapt dengan keadaan lah. So kalau macam orang tu banyak cakap, Syabil pun akan macam
banyak cakap juga. Faham. Okay, Macam alright. tu. So sebab you kahwin awal kan. Lepas bila you kahwin awal, macam orang-orang zaman sekarang kita tahu tanggungjawab sebagai seorang suami ni dia berat. Dia berat. Dia heavy. Jadi kita nak masuk sikit kisah Syabir, macam mana Syabir menjaga seorang isteri. How do you actually take care of your wife dekat rumah dengan tanggungjawab yang besar. You are 25 years old and your wife is 24, betul? Ya, betul. So untuk ambil tanggungjawab sebagai seorang suami yang kawam tu berat sebenarnya. Betul. Dan menjadi seorang penyanyi lagi, dikejar-kejar lagi oleh wanita-wanita di luar sana, takkan tidak. Betul. DM mesti masuk banyak. Confirm. Ada lagi masuk Eh, Tak ada. Serius tak? Tak ada. I kalau jadi, tak tahulah kan. Saya baiklah laki aku bukan penyanyi. I boleh tahan lakukan kuat cemburu juga kuat kan. cemburu. Ya, kuat cemburu. Tahu je Best friend dia tahu. Bestie. Bestie kita tahu. Best friend dia tahulah. I tak boleh. So, Okay. I tak tahu macam mana wife you handle dan macam mana you jaga hati dia. Cuba cerita sikit. Oh, macam ni I dalam rumah Dalam tangga industri ni and rumah tangga you, Okay. how? Sebenarnya macam kalau I dengan wife I, dia faham je kerja. So kalau macam ada kerja tu dengan contoh I kena buat video dengan this girl kan. Dengan perempuan lain, dia faham je macam okay ini kerja. Tapi dia tak takut sebab social media I dia pegang. Habis lah wanita-wanita di luar sana Dia jangan berani. Tapi dia faham je kalau ada orang chat ke apa kan. Dia faham kalau macam peminat-peminat kat luar sana kan, yang macam yang tengah tengok ni kan. Kadang-kadang ada yang chat betul tak? Ada yang DM kat social media. Tapi dia faham. Tapi orang biasa chat macam diorang banyak kepada puji wife saya. Itu langkah pertama. Langkah pertama. Dah tahu dah. Tapi macam Syabir sendiri aktif kat mana? Dekat motor TikTok ke atau IG? Sebab Gen Z selalunya TikTok je. For now memang TikTok lah. Tapi Instagram tak adalah macam mati terus. Kita still jalan juga. Dua-dua. Dua-dua You jalan. handle your social media yourself Ya. sendiri. Betul. So Okay. sebagai seorang Gen Z tu, you rasa tak diri you tu macam tertekan sebab nak kena please everyone untuk suka you? Ada tak? Rasa macam apa lagi konten aku nak buat hari ni? Apa lagi lagu yang diorang suka? Ada, so you ada. kena sacrifice apa yang minat, you kena fikir apa yang diorang minat pula. Betul, ada. Confirm lah ada. Okay, contoh tadi macam lagu kan. Kita kena ikut juga zaman sekarang diorang nak lagu jenis macam mana. So kita kena adapt benda tu. So kalau kita tak boleh, kita kena try sampai boleh. Ya. So kalau contoh satu lagu you tu you keluarkan lepas tu dia tak hit kan. It will be very disappointing for Yeah, you. Dah buat hard work and everything. And then itu pula kita punya kunci rezeki kan. Selain daripada nyanyian, do you have any other talent yang support you dalam hidup you? Oh, talent saya saya boleh berlakon. Tadi saya kata saya dah berlakon kan. Saya dah berlakon kan. Betul? Tapi you memang okay tak kalau masuk dalam bidang lakonan 100%? Yeah. Kena tanya wife dulu lah. Oh, dia tak bagilah. Tak adalah, dia tak bagi. Macam apa-apa pun keputusan, macam saya dah kahwin kan. Yeah. So apa-apa kena restu my wife lah. Kalau dia bagi, kalau bagi green light, rezeki kita macam biasalah akan tambah. So kalau kita Masya tak dengar Allah. cakap, kalau kita macam dia tak bagi tapi kita buat, Yelah. so benda tu akan Effect juga, effect juga kita punya kewangan kita kan. Tapi dari segi jiwa you memang nyanyian lah. Jiwa saya memang nyanyian lah. Faham. Okay, so being perceived as a Gen Z yang busy, sebab biasanya kalau I kena Gen Z, dia kalau selebriti, ya Allah busy dia kalah millennial. Maaf cakap kan. Being perceived as a Gen Z yang busy, yang sibuk, pernah tak ada orang judge walaupun you dah kahwin, macam boleh ke dia ni muda lagi, can you even take care of your family? You know, judgement yang agak harsh, yang agak kasar daripada netizen, pernah tak terima judgement macam tu? And what do you feel? How do you handle that kind of comments? Tapi setakat ni kalau macam komen-komen macam tu tak pernah lagi dapat lah. Ya ke? Bagus supportive, lah. Alhamdulillah. Semua supportive. Masya Tapi Allah. kalau macam diorang macam shaming my wife tu banyak kali lah. Oh my God. Ya. Why? Diorang macam cakap, kan my wife kan Chinese. Okay. So diorang macam dia cakap, muka tak macam Cina pun. Ini sekolah Cina je ni. Lepas tu macam tu. muka Indon Jawa je. Oh my Astaghfirullahalazim. Macam tu lah. Jahat mulut dia. Dia Diorang cakap, ada cermin ke tak? Yang diorang cakap tu ada cermin ke tak tu? saya tak pasti. Saya tak pasti. Tapi okay, bila saya sebagai seorang wanita, katakanlah saya dalam industri yang sama and my partner ni pula famous kan. Bila I kena, I sedih tau. Ya. I sebagai perempuan, I sedih tau. Macam mana you pujuk dia? Like you know, to give reassurance kepada dia yang macam it's okay. I cakap kat dia macam ini social media, tak ada benda pun yang betul dalam ni. Semua ni macam orang yang cakap tu pun
dia nak happykan diri dia je sebenarnya. Oh, dia okey lah. So Dia pun tak just kisah. tutup mata lah. Apa yang orang cakap semua tutup mata je. Okey. So dia macam before this dia selalu baca komen. Dia cari dia tengok ada yang negatif ke tak. Okay. Tapi lepas saya macam cakap kat dia entertainment ni memang macam tu. Betul. I kena daripada dulu pun ada je yang cakap suara kepit lah apalah banyak je before this. Tapi macam mana saya adapt benda tu, saya anggap yang ini dunia hiburan. Yeah. Kalau kau berjaya buat orang tu bercakap pasal kau, maknanya kau dah berjaya dalam dunia hiburan tu. Orang dah mula cakap pasal kau, maknanya orang akan macam keep going lah. Macam tu. Exactly. Sebab benda tu kita tak boleh control. Betul. And itu adalah harga yang perlu dibayar sebagai seorang selebriti Selebriti, kan. betul. We Betul. can never control apa netizen nak Yes. cakap kan. Betul. Okay, so Syabi ada tak macam story yang apa orang kata, biasa kalau Gen Z ni dia nak cerita sikit pasal dia punya life yang di mana orang pandang selebriti Gen Z seronok semua. Tapi dark reality. Oh, dark reality. Dark reality. Ada ke dark reality sebagai seorang penyanyi yang macam struggle, yang cabaran, yang macam susah Ada. sebenarnya? What kind? Macam mana tu? Sebenarnya orang banyak anggap bila kau menyanyi ni kau banyak duit. Yeah. Ya ke? Bila kau content creator kau banyak duit. Ya weh. Kan? Orang kita banyak duit. Memang betul kan? Alhamdulillah lah kan. Alhamdulillah, Amin lah kan. Tapi hakikatnya ada sometimes tu kita orang nampak happy. Tapi sebenarnya sometimes tu kita adalah masalah-masalah kewangan kita. Kan. Lepas tu biasa kita tunjuk kat social media tu kita baik je. Kita happy dengan semua orang. Tapi saya pernah dalam ni cerita waktu saya tengah recording untuk first song saya lah. Okay. Terguris tajuk dia Terguris. Okay. Lagu tu waktu saya recording saya menangis dalam tu. Kenapa? Saya menangis dalam recording session tu. Okay. Sebab first mental macam banyak problem. Kan sebab saya family saya pun macam business, diorang business. So saya kerja dengan diorang juga, saya tolong diorang juga. Okay. And then at the same time saya buat music, saya buat social media. So banyak sangat kerja. So bila dah campur ni ada problem, ni ada problem, ni ada problem. So kadang-kadang kita tak boleh nak fokus kau. Faham. So malam tu juga macam lepas tu saya punya vocal guide tu pula cakap stop. Kau ada masalah. Dia tanya kau ada masalah. Dia boleh tahu Dia boleh tahu. Oh. Sebab vocal coach ni kan dia tahu kita punya tone kita sebenarnya macam mana, kita nyanyi sebenarnya macam mana. So bila kita buat salah kat situ, dia macam dia dapat baca yang kita sebenarnya ada masalah. Dia stress kan. Dia stress, nampak stress. Kita nyanyi tu nampak stress. So malam tu macam dia suruh stop nyanyi, dia suruh cerita kat dia, I cerita semua benda. And then malam tu memang I nangis lah. Dalam studio I nangis, cerita dengan dia I nangis. Lepas tu dia cakap, kau dah tak boleh nyanyi ni, confirm kau tak boleh nyanyi dah hari ni. Esok kalau kau nak, esok kau datang balik nyanyi. So untuk satu lagu, untuk first song saya record 2 hari. Supposedly biasa recording 1 hari je. 1 hari. Okey. Tapi untuk yang tu saya record 2 hari sebab mental health tu macam kacau. Mental health. Cakap pasal mental health it's very Betul. serious nowadays Betul, Gen Z. betul. Gen Z Dengan apa kita pun semua. sama. I mean kita pun sama dia punya kata pressure Hmm. and everything. Do you take mental health really seriously for you? Before this, senang cerita dulu I suka layan benda-benda macam ni. Macam biar pula I selalu fikir ni ada problem ni, overthinking lah. Tapi sekarang I macam biarlah, nanti settle lah tu. Tak lah, betul. Sekarang I dah mula macam Bagus lah. macam tak apalah, nanti I settlekan tu. Buat benda ni dulu. Macam tu. So usually macam mana you cope the stress tu? Macam maksudnya Oh. director atau music director tu rebalik dulu kan? Adakah you tidur satu hari you lupakan atau you layan sampai you Okay. I jenis yang macam kalau ada problem and I stress, Okay. I akan jadi penat tau. Okay. Bila I fikir, I jadi penat. So I macam selagi I tak tidur, selagi tu I akan serabut kepala fikir. So I kena tidur. So bila bangun tu kan, otak jadi fresh balik. Dia macam benda tu dah hilang. Macam tu. I think ramai je orang boleh relate kan, sebab mental health ni is something really big. So since sekarang kita pun nak lagi ada social media apa semua kan. Orang cakap tak tapis. Exactly. I mean, And like- topik hari ni memang kena lah sebab dia punya wellness and balance kan. Syabir Zulkifli wellness and balance. Di Betul. mana macam mana nak balance Betul. hidup sebagai seorang muda kan. Ya. You umur you I okay lah, I dah kerja lah juga kan. Tapi macam tak pressure macam Tak you lah pressure sebab sangat. for me Zaman-zaman sekarang kan. zaman sekarang susah sikit. What do Zaman you think? sekarang. I mean like Gen Z ni kita kan sekarang ni kan tengah viral kan kata Gen Z ni manja. Gen Z ni macam tak boleh tak boleh terima pendapat.
Contoh kalau cikgu kat sekolah dulu, rotan kita relax je. Sekarang, mak tu yang datang serang anak. So what do you think? You setuju ke ataupun you Protes. neutral ke atau macam mana? Dia ada baik dia, ada buruk dia juga. Okay, so macam Syabil, kalau daripada malas kerja apa benda semua tu, itu tak betul lah. Okay. Sebab Syabil sendiri pun buat dalam 2-3 kerja sebenarnya dalam hidup. Kalau Syabil nak harapkan nyanyi saja 100% memang susah sikit. Susah, betul. Betul. So macam kita perlukan income, macam Syabil dah ada anak, dah kahwin. So Syabil ada family yang perlu ditanggung. So Syabil tak boleh fokus kat satu benda. Syabil buat 3 kerja sekarang sebenarnya. What do you do besides singing? Okay, Syabil Syabil menyanyi. And then Syabil ada business, family business. Okay. And then ada lagi satu, I buat macam job-job campaign on content creator dekat content social media. creating. MasyaAllah. Thank you Syabil for being here and being our guest today. Sebab kami pun sangat berbesar hati. This is our very first time to actually have a musician in our podcast and we really appreciate you being here. Thank you for your time. Nanti datang lagi boleh ya? Boleh. Dapat pula gaduh nanti. Dah buka. Dia tak gaduh kan? Dia gaduh dengan you ke? Nak gaduh dengan I je. Tak pernah kacau tu. Itu lah saya nampak. Dan nampak berupa penyanyi sini pun. Macam mana ni you nak ambil ke dia tak ya? Mestilah tidak. Dah ambil video tu nampak. Boleh. Thank you so much Syabil. Terima kasih. Thank you so much again for having me. Okay, apa pun jangan lupa untuk bersama-sama dengan Tahira, itu Temu dan Santai lagi. Yeah. Banyak episod kan yang you akan sebab kontrak sampai 9 tahun rasa. Amin. Amin. Sampai bila-bila lah kalau boleh juga sampai jadi late night show. Amin. Yeah. Alright, thank you so much everybody for watching Temu dan Santai Podcast bersama saya Tahira Sirat. Kita berjumpa lagi di next episode Ruang Kita Cerita Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Da da do do.